Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Alhamdulillah hari ni kita ada troubleshoot dekat ni tuan. Sorry. Kajang apa? Bangi. Bangi. So customer ni ada lampu yang tak hidup, lepas tu water heater water heater dia kejap dia boleh on ke tak boleh tiba-tiba mati water heater. Okey, so kita nak buka DB ni dulu. Okey, first kali ni lampu dia. Okey, lampu dia, lepas tu water heater dia macam ni. Dia rakam tu. So kita risau lah sebab ni tambah point ni. Ni bukan under developer kan. Okey. So kita buka DB dulu. Kita nak tengok sebab sini DB dia ni memang ada developer punya DB ni. So dia tak pernah tukar. Okay, tak apa. Kita check. Ni point water heater kita nampak ni. Asal dia dekat sini going pergi ke water heater warna biru. Okey. So kita nak kena tengok dia punya switch ni warna apa. Okey. Kita tengok dulu. Alright, stop dulu. So kita tengok semua ada apa ke tak. Kita tengok semua. Nampak? Kita span lampu. Nampak. Okay. So bila semua dah ada api, bermaknanya kita tengok ada longgar ke tak. Okay, longgar pakai test pen boleh pusing. Longgar apa? Okay. Ambil screwdriver. Okay, nampak ni. Ni point water heater. Okay. Warna biru warna biru live dia. Nampak tu. Warna merah. So point water heater tuan, dia tak boleh bersambung. So bahaya tuan. Kalau dia boleh contoh dia putus, dia berlakunya sparking, so tuan tengah mandi, bahayalah. Kalau point ni, jadi kita tengok kat atas tu boleh tengok kan, manhole kan. Dia boleh tengok kat situ. Okey, sekarang sini warna biru. Okey, mula-mula kita target daripada sini warna merah jugalah kan, sebab daripada DB dah warna biru dah betul lah. Okey, daripada nak pergi ke situ dia mesti kena warna biru juga, tapi ni warna dekat situ warna merah, sini warna biru. Nak tak nak kita kena tengok dekat manhole dia tu. Okey. Kalau tak ikut spek memang saya cakap, tuan jangan pakai Ada lampu. Dia tak ada masuk pipe, dia terbang tu pergi sana. Tapi dia sambung ni, mesti ada sambung. Okay, nampak tu kita matikan A1 RCCB. Okay, water heater punya RCCB. Okay, so sekarang kita tengok. Memang ni tak menyala lah. Okay, ni tak menyala. Nampak ni. Untuk mesin basuh. Ni mesin basuh ada pengering sekali ke apa? Dia pengering Oh, ni ada air ni. mesin basuh saja. Oh, mesin basuh saja. Okey. Nampak tu. Dia looping. Okey, asalnya ada point ni saja. Sini tak ada plug. Okey. Mungkin dia looping kat sini. Lepas tu dia pindah ke sana. So matikan satu RCCB. Ni pun mati. Ni tak boleh. So yang macam ni memang kita tak nak cakap customer, ni fail dan bahaya pada pengguna lah. Kalau nak bagi dia guna, memang kita tak bagi lepas. Sebab ni dari segi undang-undang, wiring water heater tak boleh. Dia kena direct daripada DB seorang. Lepas tu untuk mesin basuh ni kena 1 point juga untuk dia seorang saja. So dekat je. Masalah kenapa tak nak dari ataupun ni kot, tuan tak nak ada casing kot kat sini kot, ke macam mana dulu?
mungkin dia buat macam ni. Dia tak nak. Dia sepatutnya dia kena. Dia sepatutnya dia kena tarik 1 point, 2.5 pergi ke sini 1. Okey. Lepas tu water heater ni, okey, contohlah asal water heater saya rasa tak perlu kacau pun. Tapi dia ambil dekat water heater juga. Okey, saya rasa kau kena buka yang tu kan. Kau tengok kat dalam tu pula. Dia punya ni switch dia tu. Lepas tu ni meter dia tuan. Okay, nama dia Essential Quality Tester Nama dia kalau wireman panggil Mega. Okey, alat ni yang boleh tahu wiring rumah tuan ni selamat lagi ke tak. Okey, sebab kita nak duduk rumah ni kan. So, meter ni baru boleh detect wiring tuan ni masih selamat ke tak. Okey. Pegang ni. Okey, so bacaan dia okey. Saya kena select 500 volt sebab rumah tuan ni single phase. Single phase 230 volt masuk TMB bagi. So, kalau nak guna meter ni kena kali 2. So, 230 kali 2 adalah 460 kan. So, kat sini tak ada 460. Dia ada 500. So, kita pakai 500. Okey. Kalau bacaan dia menunjukkan OL, infinity, bermaknanya wiring ni okey. Walaupun saya touch. Ni saya touch. Kalau bacaan bawah 1 macam ni, 0.0, shorting. Ada short wiring rumah tuan. Okey, tapi syarat dia tuan, kalau nak guna meter ni, nampak tuan tengok ni, plug dia tengah pasang kan. Kena tanggal. Sebab meter saya ni sensitif kalau ada barang-barang elektrik ni. Sebab barang-barang elektrik ni ada coil. So, dia kena tanggal, lepas tu switch lampu dalam keadaan off. Semua kena buat macam tu. Okey, baik. Tu boleh on kan saja tuan. Okey. Kita hidup dah. So, voltage dia 240 volt. Okey, normal. Okey, normal. Okey, sebab sebelum ni customer cakap kejap hidup, kejap tak hidup kan. So, dia punya kabel konektor tu terikat dekat penebat. Okey, betul-betul tadi kena penebat okey, baik. Okey. So, tuan saya walaupun saya bagi harga tuan untuk checking yang problem kan, tapi dalam masa sama saya akan check tuan punya wiring satu rumah lah. Okey. So, first kali ini dekat sikit. Nama dia RCCB tuan Ni protection tuan. Kalau ada in case kalau ada trip ke, dia yang ada shorting dia akan trip. Okey, so kita kena tekan. Dia dah tulis kat sini test monthly. 1 dia kena trip. 2, kalau saya tekan dia tak trip bermaknanya dia rosak. Ni penting sekali. Amat penting so sebab kadang-kadang kita duduk rumah kita tak tahu apa benda yang ada kat sini kan, EB. Okey, ni main switch lah. Okey. So ni MCB. MCB dah keras. Okey, dalam masa yang sama kita nak tengok kita nak check wiring menggunakan Mega test. Okey, Association Quality Tester lah. Pengujian di tangan perdebatan. Okey, sekarang customer dah cabut semua barang-barang elektrik dekat plug. Okey, sebab tak nak ada kena-mena dengan barang elektrik. Sebab ni sensitif, dia akan menunjukkan shorting. Okey, so sekarang ni kita akan select ke 500 volt. Okey, pegang. Okey, so yang ni saya short kan, di shorting lah. Okey, 0.0. Ni saya try short kan. Okey, earth antara earth dengan neutral semua tak boleh bersentuh. So kita kena touch. Okey, nampak ni bacaan dia 140, 151. Bermaknanya tiada shorting. Kan saya cakap kalau bawah 1 dia shorting, kalau atas 1 dia tak shorting. Kalau menunjukkan ON ni infinity lah. Sebab saya select kat sini dalam 200 ohm. Okey, so tadi 100 lebih. So maksudnya kabel tu cantik lagi. Okey, ni pula nampak tu 80, 100, 31. Bermaknanya cantik lagi wiring. Okey, lepas tu dengan live pula. Okey, cantik. Nampak ni infinity, nampak ni infinity. Boleh nampak kamera? Nampak. Okey, nampak OL tu infinity lah. Bermaksudnya kabel tu memang tak ada kena langsung lah. Tak ada shorting langsung. Okey, nampak Okey, so sekarang ni yang ni 30 mA. Okey, soket punya. Okey, ni sekarang neutral dengan live. Okey, cantik. Sini pula. Okey, watt heater. Ni watt heater. Okey. Sebab ni watt heater yang ni okey sebab dia pergi sini dulu. So nanti kemungkinan saya akan buat, contohlah tuan nak saya buat apa kan.
Daripada situ pergi ke ni je. Kuat kita tuan tu je. Ni. Maknanya yang daripada sini nak pergi ke situ tak payah dah. Okey. Itu cara dia lah. Lepas tu tuan punya ni dah ada protection dia. Sebab kalau tak ada memang kena tambah. Dia punya trip dia. Sebab dia punya kepekaan dia dekat sikit. Kepekaan dia kat sini 10 MA. 10 MA. Kalau tuan punya ni nampak ni. Ni 100 MA. Ni 30 MA. Apa 30 100 tu? Okay, kalau 10 MA ni bersamaan 0.01, dia punya sensitif tu lagi cepat trip. Lagi pantas. Kalau contoh tuan tengah mandi, pom, 4 shot, pom, dia trip. Okay, sekarang tuan punya masalah ni dia looping dengan soket punya point. So dia nak senang, sepatutnya point soket untuk mesin basuh dia kena tarik daripada DB. Dia tak boleh dia tak boleh tarik pergi ke water heater punya point tu. Dia bahayakan pada pengguna. Okey. So sebab itulah tuan cakap dia kejap-kejap mati sebab dia tak support dah. Lepas tu dia kacau. Dia ada wiring lain kacau dekat water heater punya point. Mesin basuh tu kena on tu dulu. Yes. Kan kita ni. Betul. Tak boleh. So kalau dia ambil kat sini kan. Titik hidup sekali lah. Kalau dia ambil dekat Swiss kan. Dia ambil dekat incoming tak apa. Cuma dia tak ada earthing, dia tak ada bumi. Dekat situ. So, kalau dia ambil kat situ, dekat Swiss, incoming sentiasa on tak apa. Ni dia ambil dekat point water heater, tuan nak on water heater baru mesin basuh boleh hidup, betul tak? So cara salah cara dia. Okay, stop.